antara program tahunan yang kita laksanakan. Dengan perbelanjaan yang kita letakkan sebanyak 1.4 juta ni, kita anggarkan kita dapat menyantuni hampir 65,000 pelajar-pelajar. Jadi di Terengganu saya dipahamkan kita laksanakan di 2 tempat. Satu di Ulu Terengganu, yang kedua di di YTM Turun. Jadi itu program yang kita laksanakan di seluruh negara untuk memastikan bahawa perayaan Ramadan yang mulia ini dapat kita sambut dengan lebih baik. Sebanyak 63,000 melibatkan program majlis iftar, moral dan juga sahur, sumbangan tunai kepada 300 pelajar. Ada juga bantuan berbentuk infrastruktur kepada institusi dan lain urusan pentadbiran yang berkaitan.